semua, kita orang daripada Grup 4 akan membincangkan tentang topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu revolusi teknologi dalam pendidikan. Cuba korang bayangkan, pada zaman dahulu, tak ada internet, tak ada telefon pintar, nak cari maklumat pun kena belek buku tebal-tebal dalam perpustakaan. Tapi sekarang ni, semuanya di hujung jari. Sekarang ni, teknologi ni dah menjadi sistem tulang belakang kepada sekolah dan universiti kita. Tapi, adakah semua orang rasa impak yang sama? Ke ada yang masih tertinggal di belakang? Jom kita tengok apa isu sebenarnya. Isu paling besar sekarang ialah jurang digital. Dekat bandar, semua pakai laptop canggih dan internet laju. Tapi, kawan-kawan kita, terutamanya Sabah dan Sarawak, keadaannya sangat berbeza. Ingat tak waktu pandemik dulu, ada sesetengah pelajar sampai kena fikir bukit ataupun naik bukit semata-mata nak cari line saja. Ini bukan rekaan tau, ini semua realiti dan telah jadi pun di mata kita. Bukan itu sahaja, terdapat keluarga yang terpaksa berkongsi satu telefon pintar untuk 3 atau 4 orang anak. Macam mana mereka nak fokus belajar kalau kena bergila-gila peranti setiap hari? Bayangkan. Oleh itu, jurang ini bukan hanya disebabkan oleh teknikal, tetapi ianya juga melibatkan keadilan. Bila teknologi menjadi syarat untuk belajar tetapi tak semuanya mampu akses, secara tak langsung kita dah buat satu bentuk diskriminasi dalam pendidikan. Dulu, pembelajaran kita fokus pada buku teks dan arahan guru semata-mata. Kebaikannya, kita menjadi lebih fokus, daya ingatan yang kuat kerana tak boleh copy paste, dan hubungan dengan cikgu pula semakin erat. Tapi, kelemahannya, ilmu yang kita boleh bertahan. Kalau tak ada buku, tak adalah maklumatnya. Cara pembelajaran pun satu hal je, tak banyak pun pilihan interaksi. Sekarang ni bila kita ada internet, cara kita belajar pun telah berubah. Contohnya kita boleh cari video tutorial melalui YouTube. Selain itu kita boleh guna Google Classroom ataupun kita boleh apply kursus luar negeri secara percuma je. Betul je, Ika. Ilmu sekarang ni lebih terbuka untuk semua. Malahan, lecturer pun guna data untuk membantu pelajar untuk jadi lebih efisien. Tidak langsung, boleh membantu student yang tengah struggle. Dengan itu, segalanya akan jadi lebih efisien. Sekarang ni pula, kita dah masuk era AI. AI macam ChatGPT ni boleh jadi pembantu yang hebat kalau kita tahu cara guna yang betul. Tapi kita kena ingat, AI ni bukan untuk kita malas berfikir atau tiru bulat-bulat. Kita kena guna AI ni sebagai rakan belajar untuk faham konsep yang susah atau untuk mencari idea yang baru. Kerajaan dan universiti pun perlu memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Mereka tidak sepatutnya sekadar membeli alat, tetapi juga menyediakan etika penggunaan teknologi yang betul supaya pelajar tidak menyalahgunakan teknologi ini. Kesimpulannya, teknologi dalam pendidikan merupakan satu peluang yang besar, tetapi terdapat juga pelbagai cabarannya. Oleh itu, kita kena pastikan tak ada seorang pelajar pun yang tertinggal hanya disebabkan oleh masalah infrastruktur. Betul tu. Teknologi bukannya untuk menggantikan pensyarah ataupun guru, tapi ianya adalah salah satu platform yang mampu membantu mereka mendidik anak bangsa supaya menjadi lebih beretika dan also berilmu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Bye.